korang cakna lah dengan benda ni. Kita umum tahu kebanyakan kedai yang ada dekat dalam Bahau ke dekat Malaysia ni semua ada yang macam ni. Betul tak? Ada tabung-tabung hayat, tabung-tabung untuk derma-derma ni kan. Korang cakna lah dengan benda ni. Kau tolonglah cakna. Kalau kata kau datang, kau nampak ada lah dekat dalam poket kau tu, kau masuk dalam ni. Ini untuk membantu dia orang. Tak salah kalau kita nak menderma. Sebabnya kadang-kadang semua yang kita punya hak tu ada juga hak orang lain kat dalam tu, betul tak? Jadi korang masuk je kat situ, tak kisahlah berapa pun. Diorang perlukan bantuan, perlukan sumbangan untuk diorang meneruskan. Contoh sekolah-sekolah tahfiz, tabung-tabung hayat Palestin, diorang perlukan benda tu. Jadi kita dermalah, betul tak? Cubalah. Kalau korang bayar kat kedai atas, bayar cash tu, korang masukkan balance kat dalam tu. Kalaupun dekat situ pun ada QR. Tak silap saya, dekat semua kat luar tu dia letak QR. QR lah, bagilah RM10 ke RM20 ke. Alah, anda kan nak berkira sangat. Benda ni, simple lah. Jangan pening-pening lah kan. Ada duit sikit masuk, ada duit sikit masuk. Kongsi rezeki tu lebih baik. Betul tak kan? Semua orang pun tahu benda tu kan. Ini untuk kesejahteraan diorang nanti. Betul? Kau rindu mak ayah kau, ingat kau dah datang. Follow kami untuk video seterusnya. Okay, ciao. Restoran Hatta di Bahau. Restoran Hatta di Bahau.